Salam, saya Iskandar daripada tanamsri.com. Semalam saya kata saya nak tutup ruang zukini ni ataupun petak kukubit ni dengan halangan. Jadi hari ni apa yang saya buat ialah saya letakkan batu blok, dan saya pastikan semua tak ada kekabuh timun yang tertinggal dalam ni. Jadi kita pastikan, sebab kalau ada nanti dia akan makan juga daun. Kemudian saya tutup dengan fleece ni ataupun sungkupan terapung. Jadi halau dulu. Dan kita kena pastikan juga pokok yang ada dalam ni dah pollinate atau dia bunga, kerana selain daripada zukini ada juga pokok cili dalam ni. Kemudian yang ini saya guna fleece. Rakan-rakan boleh juga gunakan kelambu ataupun langsir, mana-mana kain yang nipis yang tidak mengganggu pergerakan udara. Kemudian just tutup je kawasan ni. Okey. Tarik dulu, pastikan bucu tutup. Tapi kena pastikan tiada kekabut kura-kura yang terperangkap di dalam. Kalau tak, nanti habis juga pokok dimakan ni. Ya, jadi kita tutup seperti ni. Okey. Jadi fleece ni besar juga saiznya. Jadi cukuplah untuk petak ni. Jadi sekarang selepas pada dah rata, semua dah tertutup, saya akan letak batu di atas ni. Jadi tujuan batu ni supaya ia tak terbang ditiup angin. Okay. Jadi setiap pagi nanti saya akan buka fleece ni dan debungakan pokok yang ada di dalam, siram dan mungkin merumput. Kemudian saya akan tutup kembali. Jadi saya tutup dengan butter. Okey, mari kita tengok dekat sikit. Okey, jadi keadaan dia macam ni, dan saya harap tiada serangga perosak menceroboh masuk. Jadi insya-Allah pokok akan dapat membesar, dan apabila bunga mekar, saya akan bantu pendemungaan, dan setiap pagi mungkin buka untuk menyiram, merumput dan sebagainya. Terima kasih kerana menonton video ini.